Anda keluar ke kebun kesayangan anda pada waktu pagi, teruja nak tengok kobis yang subur atau hostas yang cantik dan rimbun. Tapi, apa yang anda nampak hanyalah pemandangan yang bagaikan mimpi ngeri. Daun-daun berlubang sana sini, macam kena tembak dengan peluru penabur, dan di tanah pula berkilauan jejak-jejak berlendir yang menjijikkan. Situasi ni biasa, kan? Adakah anda rasa perangkap bir dalam piring kecil dan taburan garam tu saja senjata anda dalam pertempuran yang tak seimbang ini? Macam mana kalau saya katakan, ada sekurang-kurangnya 20 cara untuk jadikan kebun anda kubu yang kebal daripada serangan siput babi. Dan kebanyakannya pula selamat sepenuhnya untuk tanaman, haiwan peliharaan dan juga untuk diri anda sendiri. Dalam video ini, kita akan bongkar semua rahsia daripada perangkap yang licik sehinggalah kepada halangan yang mustahil untuk moluska ini tembusi. Tonton sampai habis dan anda akan tahu kaedah paling mudah dan tak terduga yang boleh jadi senjata utama anda dalam peperangan untuk menyelamatkan hasil tuaian. Sudah bersedia nak beri tentangan kepada penceroboh yang licin ini. Sebelum kita beralih kepada gudang senjata, jom kita kenali musuh kita ni sekejap. Siapakah sebenarnya siput babi ni? Mereka ini adalah Mollusca gastropoda, saudara terdekat kepada siput biasa. Cuma mereka tiada cengkerang. 80% daripada badan mereka terdiri daripada air dan ini adalah kekuatan utama mereka. Tapi pada masa yang sama, ia juga tumit Achilles mereka. Mereka sangat sukakan kelembapan dan kawasan teduh. Sebab itu, mereka aktif pada waktu malam, masa hujan atau awal pagi bila embun masih membasahi rumput. Pada siang hari pula, mereka menyorok di bawah batu, papan atau rumput tebal di mana sahaja yang gelap dan lembap. Diet harian mereka bagaikan hidangan buffet yang dipenuhi dengan tanaman anda yang paling lembut dan halus. Pucuk muda, daun salad yang segar, kobis, hostas, strawberry yang masak ranum, semuanya dianggap makanan istimewa. Memahami sifat semula jadi mereka adalah kunci utama untuk menang. Kita akan menyerang titik kelemahan mereka, kegemaran terhadap kelembapan, kulit mereka yang sensitif dan bau-bauan tertentu. Dengan mengetahui cara mereka hidup dan apa yang mereka takutkan, barulah kita dapat membina pertahanan berbilang peringkat untuk melindungi hasil kebun kita. Kita mulakan dengan kaedah klasik yang tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, perangkap bir. Ya, anda tidak salah dengar. Siput babi ini sebenarnya adalah penggemar sejati bir. Bau proses penapaian itu menarik perhatian mereka seperti magnet. Nak buat perangkap ini sangatlah mudah. Ambil cawan plastik lama atau botol yang dipotong, kemudian tanamkannya ke dalam tanah. Pastikan bibir cawan atau botol itu sama paras dengan permukaan tanah. Tuangkan sedikit bir ke dalamnya, anggarkan kira-kira 1/3 penuh. Siput babi yang tertarik dengan aroma itu akan merangkak masuk ke dalam pesta yang tiada jalan pulang. Ada satu perkara penting yang perlu diingat. Untuk memastikan serangga bermanfaat seperti kumbang tanah tidak terperangkap, anda boleh letakkan atap kecil, gunakan kepingan papan atau batu tulis dan tinggalkan jurang kira-kira 2 cm. Perangkap ini mesti diperiksa dan dibersihkan secara berkala. Dan jangan lupa gantikan bir yang baru, terutamanya selepas hujan. Letakkan beberapa pos kawalan ini di kawasan yang paling bermasalah, misalnya berhampiran batas kubis atau strawberry anda. Bayangkan visualnya, beberapa ekor siput babi sudah berada di dalam cawan itu. Itu adalah bukti jelas betapa berkesannya kaedah ini. Kaedah kedua ialah mewujudkan penghalang fizikal.
Siput babi mempunyai badan yang sangat lembut dan sensitif. Secara naluri, mereka akan mengelakkan apa sahaja yang boleh mencederakan atau mengeringkan tubuh mereka. Dan kita akan memanfaatkan kelemahan ini. Penghalang paling terkenal adalah serbuk atau pecahan kulit telur yang dihancurkan. Tepi tajam kulit telur itu menjadi halangan yang mustahil untuk dilalui oleh siput ini. Anda hanya perlu taburkan lapisan kulit telur di sekeliling tanaman berharga anda. Kelemahannya, keberkesanan kulit telur ini akan menurun selepas hujan lebat dan anda perlu menggantikannya semula. Hampas kopi juga berfungsi dengan cara yang serupa. Kafein sebenarnya toksik kepada siput babi, manakala struktur hampas kopi yang kasar itu pula tidak disukai oleh mereka. Tambahan pula, ia adalah baja yang sangat baik untuk tanah anda. Satu lagi pilihan yang berkesan ialah diatomaceous earth atau diatomit. Ini adalah serbuk halus yang dihasilkan daripada cangkerang alga purba yang telah menjadi fosil. Saraf mikroskopiknya sangat tajam, setajam mata pisau cukur. Ia akan mencederakan lapisan luar kulit siput dan menyebabkan badannya kering kontang akibat dehidrasi. Paling penting, pastikan anda menggunakan diatomit grade makanan, food grade, kerana ia selamat untuk manusia dan juga haiwan peliharaan. Sekarang, mari kita sentuh soal teknologi pula. Jalur atau wayar tembaga ini boleh dianggap sebagai pagar elektrik untuk siput babi. Mungkin kedengaran seperti fiction science, tetapi sebenarnya ini adalah tindak balas kimia yang mudah. Apabila lendir siput bersentuhan dengan tembaga, ia menghasilkan tindak balas kimia kecil yang mencetuskan renjatan elektrik yang sangat lemah. Bagi kita, renjatan ini tidak terasa langsung, tetapi bagi siput, ia sangatlah tidak menyenangkan, membuatkan ia terus berpusing dan merangkak pergi. Penghalang seperti ini sangat berkesan untuk melindungi batas tanaman, pasu bunga atau bekas yang berasingan. Anda cuma perlu lekatkan jalur tembaga pelekat sendiri di sekeliling perimeter bekas tersebut. Untuk batas yang lebih besar, anda boleh pacakkan pancang kecil di sekelilingnya dan tegangkan wayar tembaga dalam satu atau dua barisan. Ya, kaedah ini mungkin lebih mahal, tetapi ia tahan lama dan berfungsi dalam semua jenis cuaca. Secara visual, kita boleh tunjukkan bagaimana siput merangkak ke arah jalur tembaga, menyentuhnya dan serta-merta berundur. Pasti ini sangat meyakinkan. Tak suka guna bir. Kalau begitu, cuba hidangkan slug ini dengan kefir atau tepung jagung pula. Prinsip operasi kedua-dua kaedah perangkap ini sedikit berbeza. Mari kita lihat dahulu kaedah menggunakan produk tenusu masam. Bau susu yang sudah masam atau yogurt juga sangat menarik perhatian haiwan perosak ini. Tuang sedikit kefir, dadih atau air whey ke dalam bekas yang cetek dan tanamkannya sedikit di dalam tanah. Slug akan merayap masuk ke dalam hidangan itu dan akhirnya lemas. Namun, tepung jagung pula adalah satu perangkap yang sungguh licik. Slug sangat menyukainya dan akan memakannya dengan penuh selera. Malangnya, sistem pencernaan mereka tidak dapat memproses tepung jagung itu. Akibatnya, tepung tersebut akan mengembang di dalam badan moluska dan ia akan mati. Taburkan sedikit tepung jagung ke dalam tin atau balang. Letakkan bekas itu mengiring agar tidak dimasuki air hujan dan biarkannya semalaman. Keesokan paginya, anda boleh lihat hasilnya. Kaedah ini amat berkesan kerana ia menyasarkan slug secara spesifik tanpa menarik perhatian serangga perosak yang lain. Kita bongkar satu mitos yang sangat popular tentang penggunaan abu kayu. Ramai pekebun percaya bulat-bulat
kalau tabur sahaja abu kayu dekat batas kebun, siput babi atau lintah kebun, pasti akan hilang. Ya, ini betul, tapi separuh sahaja. Abu yang kering memang berfungsi sebagai penghalang. Abu ni beralkali dan sifatnya kasar atau melelas. Jadi, bila ia melekat pada badan siput babi atau lintah, ia akan menyebabkan siput tu dehidrasi dan kekeringan. Sebab tu, siput akan elak betul-betul kawasan yang ada jalur abu kering. Tapi, apa muslihatnya? Sebaik sahaja hujan turun atau selepas kita siram pokok, abu tu akan basah. Dan abu yang dah basah ni bukan sahaja hilang fungsi sebagai penghalang, malah ia bertukar jadi jalan yang licin dan senang untuk perosak ni bergerak. Lebih teruk lagi, abu basah ni juga jadi baja alkali yang bagus dan siput babi akan suka hati jilat baja ni terus daripada daun-daun tanaman kita. Jadi nak guna abu ni boleh, tapi kena ingat keberkesanannya hanya bertahan setakat ia basah buat kali pertama sahaja. Selepas setiap kali siraman atau hujan, anda kena ulang semula taburan lapisan perlindungan tu. Memanglah ia kaedah yang berkesan, tapi ia sangat leceh dan memenatkan. Kita teruskan perbincangan kita tentang halangan. Jika anda mempunyai akses kepada jarum pokok konifer, anggaplah anda bernasib baik. Jarum yang gugur ini bukan sahaja bahan sungkupan yang sangat baik, tetapi juga penghalang yang sempurna daripada siput babi. Jarum yang tajam menusuk badan lembut siput babi, manakala bau istimewa dan bahan berdamar pula menakutkan mollusca ini. Cuma sungkupkan tanah di sekeliling tanaman yang hendak dilindungi itu dengan lapisan jarum setebal beberapa sentimeter. Ini bukan sahaja melindungi daripada siput babi, tetapi juga membantu mengekalkan kelembapan tanah serta menghalang pertumbuhan rumpai. Kesan yang serupa juga boleh didapati dengan menggunakan kerikil kasar, batu pecah atau serpihan cangkerang yang dihancurkan. Mewujudkan laluan daripada bahan-bahan ini di sekeliling batas sayuran adalah seperti membina laluan berhalangan sebenar bagi makhluk perosak. Mereka secara fizikal tidak akan dapat bergerak dengan selesa di atas permukaan yang tajam dan tidak rata sebegitu. Perkara utama ialah memastikan jalur penghadang itu cukup lebar, sekurang-kurangnya 15 hingga 20 cm. Kita sentuh tentang konsep aromaterapi kebun, satu cara berkesan yang akan menjadi malapetaka besar untuk siput babi. Makhluk ini, siput babi, mempunyai deria bau yang super tajam dan mereka paling pantang bau-bau yang menusuk hidung. Inilah peluang kita untuk bertindak. Tanam sahaja tumbuhan penangkis ini di sekeliling petak atau celah-celah barisan tanaman senarai repelen semula. Jadi termasuklah bawang putih, bawang merah, rosemary, sage, lavender, thyme, malah parsley dan bayam pun boleh. Bau-bauan yang kuat ini akan mengganggu orientasi siput dan secara automatik mematikan selera makan mereka. Bawang putih adalah bintang utama dalam kaedah ini. Sediakan bancuhan bawang putih, lumatkan beberapa ulas bawang putih, campur dengan 1 liter air, biarkan meresap selama 24 jam, tapis dan semburkan terus pada pokok anda. Bau itu akan bertahan untuk beberapa hari dan mampu menghalau serangga perosak dan siput ini dengan sangat efektif. Kaedah ini bukan sahaja hijau dan mesra alam, malah ia mencantikkan lagi kebun anda dengan aroma herba yang wangi. Cuba bayangkan lavender yang sedang berbunga di tepi barisan tanaman kubis. Sungguh indah, sungguh bermanfaat. Satu lagi petua hebat yang diambil dari ilmu orang lama ialah penggunaan serbuk sawi. Lintah dan siput babi memang sangat membenci rasa pedas dan bau kuat yang dihasilkan oleh serbuk ini. Ada beberapa kaedah untuk menggunakannya.
Yang pertama, taburan kering. Cuma taburkan serbuk kering ini di atas tanah sekeliling pokok anda. Sama seperti menggunakan abu, kaedah ini hanya akan berkesan sehingga hujan turun. Kaedah kedua, yang lebih tahan lama ialah dengan menyediakan larutan. Campurkan 150 gram serbuk sawi ini dalam 10 liter air. Kacau rata dan biarkan ia meresap selama 2 jam. Selepas itu, larutan ini boleh digunakan untuk menyiram tanah di sekeliling tanaman atau menyembur terus pada pokok, terutamanya pada bahagian bawah daun. Rawatan ini akan membentuk satu lapisan perlindungan yang tidak kelihatan, yang pasti akan menghalau mana-mana siput babi yang berani cuba merosakkan hasil tanaman anda. Anda disarankan untuk mengulangi rawatan ini kira-kira seminggu sekali atau selepas hujan lebat bagi memastikan kesan perlindungan itu sentiasa kekal. Amoniak air adalah cara yang sangat ampuh untuk membasmi siput babi. Menariknya, jika digunakan dengan kaedah yang betul, ia bukan sahaja selamat untuk tanaman, malah mendatangkan manfaat. Amonia yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai sumber nitrogen, nutrien penting untuk pertumbuhan pokok. Namun, bagi siput babi, ia adalah racun maut. Apabila cecair amonia ini menyentuh badan mereka, ia akan menyebabkan luka bakar kimia yang teruk. Untuk menyediakan larutan pembasmi ini, campurkan 1 atau 2 sudu besar amonia 10% dengan 10 liter air. Sangat penting untuk tidak melebihi kepekatan ini agar tidak memudaratkan tanaman anda. Larutan yang telah siap hendaklah disembur pada daun dan disiram di kawasan tanah sekeliling tanaman. Waktu terbaik untuk melakukan rawatan ini adalah lewat petang, iaitu ketika siput babi mula keluar mencari makan. Anda boleh melihat sendiri bagaimana mereka mati serta-merta apabila terkena larutan ini. Ini adalah kaedah yang sangat berkesan, namun ia memerlukan pengendalian yang cermat. Pastikan anda sentiasa memakai sarung tangan dan berhati-hati agar larutan ini tidak terkena pada kulit anda. Mari kita bincang tentang cara memungut perosak secara manual. Ya, mungkin kedengaran melelahkan dan bukan aktiviti yang menyeronokkan, tetapi ini adalah salah satu kaedah paling berkesan dan mesra alam untuk mengurangkan populasi perosak secara drastik. Lengkapkan diri anda dengan lampu suluh dan mulakan pemburuan lewat petang atau awal pagi, terutamanya selepas hujan. Pada waktu inilah siput babi paling aktif. Kumpulkan haiwan perosak ini ke dalam baldi yang berisi larutan garam pekat atau sekadar air sabun. Beri perhatian khusus kepada tempat kegemaran mereka, di bawah daun kubis, di celah-celah tumbuhan yang padat atau berhampiran timbunan kompos. Anda juga boleh meletakkan perangkap perlindungan di kawasan kebun anda, seperti kepingan papan, sekeping zinc, guni buruk atau daun-daun besar seperti daun keladi. Pada waktu siang, siput babi akan berkumpul di bawah benda-benda ini untuk berlindung daripada panas matahari. Tugas anda hanyalah datang dan memungut tuai perosak tersebut. Rutin memungut secara manual selama 2 atau 3 minggu, anda dapat mengurangkan bilangan perosak ini dengan ketara. Sekarang, mari kita beralih kepada pendekatan utama, iaitu kaedah kawalan biologi. Tarik perhatian musuh semula jadi siput babi ke kebun anda. Pemburu utama mollusca ini termasuk landak, katak, kodok dan beberapa jenis burung seperti murai. Untuk menarik landak, tinggalkan timbunan ranting dan daun di sudut tersembunyi taman anda. Mereka boleh membuat rumah di sana. Anda juga boleh sediakan mangkuk air untuk mereka. Bagi menarik katak dan kodok pula, anda cukup sekadar mewujudkan kolam kecil atau hanya menanam besen
berisi air di dalam tanah. Mereka pasti gembira menetap berdekatan sumber kelembapan itu dan akan mengawal populasi siput babi. Kaedah ini mungkin tidak memberikan hasil serta-merta, tetapi ia adalah pelaburan jangka panjang yang mewujudkan ekosistem yang seimbang di kebun anda, di mana alam semula jadi sendiri akan mengawal jumlah perosak. Ini adalah pendekatan yang paling harmoni dan lestari untuk menyelesaikan masalah ini. Ada satu lagi kaedah biologi yang mungkin ramai tak tahu. Kaedah ini menggunakan nematod pemangsa, khususnya spesies Phasmarhabditis hermaphrodita. Walaupun namanya nampak rumit, hakikatnya ia sangat mudah. Ini adalah cacing mikroskopik yang bertindak sebagai parasit kepada siput babi. Nematod ini akan masuk ke dalam badan moluska dan menjangkiti mereka dengan bakteria spesifik yang membunuh perumahnya dengan pantas. Selepas itu, nematod akan membiak di dalam siput babi yang mati dan kemudian bergerak mencari mangsa baharu. Produk ini dijual di pusat-pusat jualan pertanian dalam bentuk serbuk. Anda hanya perlu bancuh serbuk ini dengan air dan siram ke atas tanah. Nematod ini aktif selama beberapa minggu dan mampu membersihkan kawasan anda daripada siput babi untuk tempoh masa yang lama. Ia dijamin selamat sepenuhnya untuk manusia, haiwan peliharaan, cacing tanah dan juga tumbuhan. Boleh dikatakan ini adalah salah satu kaedah biologi yang paling berteknologi tinggi dan berkesan pada masa kini. Jadi, bagaimana pula dengan garam? Menabur garam terus pada siput babi adalah kaedah yang 100% berkesan untuk membunuhnya. Garam akan menyerap keluar air daripada badannya dengan serta-merta, menyebabkan siput itu mati akibat dehidrasi. Namun, awas, di sini tersembunyi bahaya besar. Jangan sesekali menabur garam di atas tanah, terutamanya di sekeliling tanaman anda. Ini akan menyebabkan masalah pengasinan tanah, salinity. Jika ini berlaku, hanya rumpai sahaja yang akan tumbuh subur dan anda mungkin memerlukan masa bertahun-tahun untuk memulihkan semula kesuburan tanah tersebut. Garam hanya boleh digunakan secara sasaran spot treatment jika anda mengutipnya secara manual atau diletakkan dalam perangkap garam. Menabur garam di seluruh batas tanaman adalah sama seperti menggunakan senjata nuklear. Padahal yang anda perlukan hanyalah sepucuk senapang sniper. Anda akan memusnahkan bukan sahaja siput babi itu, tetapi juga keseluruhan persekitaran kebun anda. Oleh itu, ingatlah, garam adalah alat untuk membasmi siput babi yang tertentu, bukan untuk melindungi tanaman secara menyeluruh. Jadi, berhati-hati dan gunakannya dengan cermat. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Dan apabila kita bercakap tentang pencegahan siput bondot, peraturan ini memang berkesan 100%. Salah satu aspek utama dalam pencegahan ini adalah teknik penyiraman yang betul. Siput amat menyukai kelembapan dan menyiram pada waktu petang akan mewujudkan persekitaran yang sempurna untuk mereka keluar berburu pada waktu malam. Jadi, cuba ubah jadual anda dan siram tanaman anda pada waktu pagi. Dengan cara ini, lapisan atas tanah akan sempat kering sepanjang hari dan menjelang petang, siput akan berasa sangat tidak selesa untuk bergerak di kawasan kebun anda. Perubahan ringkas dalam rutin penjagaan ini boleh mengurangkan aktiviti mereka secara ketara. Selain itu, sentiasa siram tanaman terus ke bahagian akar. Elakkan daripada membasahkan daun dan tanah di sekelilingnya secara berlebihan. Semakin kurang kawasan yang lembap dan teduh di kebun anda, semakin kurang peluang siput untuk menjadikan tempat itu sebagai kediaman mereka. Kekeringan adalah musuh utama mereka.
Langkah seterusnya dalam pencegahan adalah dengan menjaga kebersihan dan kekemasan kebun. Siput babi akan bersembunyi pada waktu siang bagi mengelakkan panas matahari dan pemangsa. Tempat perlindungan mereka ialah timbunan rumpai, rumput yang baru dipotong, papan buruk, batu atau apa-apa sahaja sampah yang terletak atas tanah. Merumput dan mengemas kawasan secara berkala akan menghilangkan tempat persembunyian ini. Buang semua barang yang tidak penting dari kebun anda. Jangan biarkan rumpai kekal di batas-batas tanaman. Jika anda menggunakan rumput yang dipotong sebagai sungkupan, pastikan lapisannya nipis agar ia cepat kering. Berikan perhatian khusus kepada timbunan kompos. Ini adalah sarang pembiakan siput babi yang sebenar. Letakkannya jauh dari batas tanaman utama dan kelilinginya dengan penghalang seperti batu kerikil atau abu. Lebih kurang tempat yang tersorok, lembap dan gelap di kawasan anda. Lebih kuranglah daya tarikannya bagi moluska ini. Kekemasan bukan sahaja cantik, malah ia juga menjamin keselamatan hasil tanaman anda. Tahukah anda, kita sebenarnya boleh menyembur tanaman menggunakan kopi biasa, kopi asli yang pekat dan disejukkan ke suhu bilik. Bertindak sebagai penghalau serangga atau perosak yang sangat berkesan. Seperti yang kita sedia maklum, kafein adalah toksik atau beracun kepada siput babi. Apabila daun disembur dengan larutan kopi, ia akan membentuk satu lapisan nipis yang dapat menghalau perosak. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai nutrien ringan atau baja foliar yang diberikan melalui daun. Dan ini pastinya tidak akan memudaratkan tanaman anda. Untuk menyediakan larutan ini, bancuhkan kopi serbuk 2 kali ganda pekat, biarkan ia sejuk dan tuangkan ke dalam botol penyembur. Sembur tanaman anda dan pastikan anda memberikan perhatian khusus pada bahagian bawah daun. Bau kopi juga akan mengganggu orientasi dan membingungkan siput babi. Kaedah ini sangat sesuai digunakan untuk melindungi tanaman hosta, salad dan juga pelbagai jenis tanaman hiasan serta sayur-sayuran lain. Dan kebun anda pasti akan berbau harum seperti sebuah kedai kopi yang selesa. Satu lagi halangan menarik yang boleh kita gunakan ialah bulu biri-biri. Ya, bulu biri-biri yang paling biasa kita temui. Ia biasanya dijual di kedai berkebun, sama ada dalam bentuk pelet ataupun hanya serat. Apa rahsianya? Pertama, serat bulu ini sangat hygroskopik, bermakna ia mudah menyerap lendir dari badan siput atau lintah, menyebabkan haiwan tersebut berasa sangat tidak selesa. Kedua, bulu-bulu halus itu akan merengsakan kulit lembut moluska, membuatkan ia memilih untuk tidak melintasi penghalang tersebut. Caranya mudah sahaja. Anda hanya perlu meletakkan bulu biri-biri ini mengelilingi atau membentuk cincin di sekitar tanaman yang ingin anda lindungi. Kaedah ini tahan lama, mesra alam dan apabila ia mereput, bulu ini akan berubah menjadi baja nitrogen yang sangat baik. Cara ini sangat berkesan terutamanya jika anda berkebun dalam pasu atau apabila anda perlu melindungi koleksi tanaman yang bernilai tinggi dan tertentu sahaja. Kita juga tidak boleh lupakan pemilihan tumbuhan yang betul. Jika setiap tahun tanaman anda diserang teruk oleh siput babi, mungkin sudah tiba masanya untuk kita kaji semula strategi penanaman. Ada jenis tumbuhan yang siput babi tak suka atau mereka rasa tak sedap langsung. Biasanya, ini adalah tumbuhan yang mempunyai daun yang keras, berbulu halus atau yang mengeluarkan bau yang kuat. Contohnya, mereka jarang sentuh Aquilegia, Astilbe, paku pakis, heuchera dan kebanyakan rumput hiasan. Untuk sayur-sayuran pula, mereka kurang berminat dengan tomato kerana batangnya yang berbulu halus, kacang pea dan kacang buncis.
Dengan menanam tumbuhan yang tak sedap ini di sebelah tanaman yang lebih rentan, anda boleh mewujudkan benteng perlindungan tambahan dan mengurangkan kerosakan keseluruhan akibat serangan perosak. Ini adalah pendekatan yang strategik untuk menjadikan kebun anda lebih kebal daripada serangan. Manfaatkan umpan perlindungan ini dengan bijak. Kita sudah bincangkan tentang penggunaan papan atau kepingan batu tulis sebelum ini. Tetapi mari kita pergi selangkah lagi. Pada waktu petang, letakkan daun kobis segar, daun lebar atau kulit limau, gedang, grapefruit di atas batas tanaman. Kulit buah sitrus ini amat menarik perhatian siput babi. Sepanjang malam, siput babi dari seluruh kawasan akan berkumpul di bawah umpan ini untuk menikmati makanan dan berlindung daripada matahari pagi. Tugas anda hanyalah datang pada waktu pagi, angkat penutup ini dan kumpulkan semua perosak di satu tempat. Ini jauh lebih mudah daripada mencari mereka di setiap penjuru kebun. Kaedah ini dapat menjimatkan masa anda untuk mengutip siput secara manual, menjadikannya lebih fokus dan efektif. Hubungkan ia dengan kaedah lain dan anda akan saksikan bagaimana populasi siput babi di kebun anda mula menyusut dengan pantas. Kaedah ke-20 dan yang terakhir yang sering kali dipandang remeh adalah dengan menggemburkan tanah. Lintah bulan meletakkan telur mereka di lapisan atas tanah dalam lekukan-lekukan kecil. Bayangkan, seekor saja boleh menghasilkan sehingga 400 biji telur dalam satu musim. Aktiviti membajak atau menggembur tanah secara dalam pada awal dan akhir musim akan memusnahkan sarang telur ini. Telur-telur akan terdedah di permukaan, membolehkan ia kering di bawah panas matahari atau menjadi sasaran mudah bagi burung. Penggemburan rutin di antara barisan tanaman sepanjang musim juga menyukarkan lintah bulan bergerak dengan selesa dan bersembunyi dalam retakan tanah. Tanah yang kering dan gembur bukanlah habitat kegemaran mereka. Teknik agronomi ini bukan sahaja memperbaiki struktur tanah dan membolehkan akar bernafas, tetapi juga merupakan komponen penting dalam program komprehensif untuk membasmi molluska yang rakus ini. Jelas menggunakan cangkul anda dan lihatlah sendiri bagaimana hasil tanaman anda akan menjadi lebih selamat. Setelah kita teliti 20 cara untuk menghapuskan siput baring ini, jadi yang manakah cara yang paling berkesan? Nah, inilah rahsia utamanya. Inilah plot twist sebenar. Cara yang paling berkesan sebenarnya tidak wujud. Kesilapan terbesar yang sering dilakukan oleh pekebun ialah berharap pada satu kaedah ajaib sahaja. Kemenangan sejati terletak pada kombinasi. Anda perlu mewujudkan sistem pertahanan berlapis-lapis di kebun anda. Pasang penghalang fizikal, barrier, menggunakan serpihan kulit telur atau pita tembaga. Letakkan beberapa perangkap bir di zon yang paling kritikal. Kerapkan kutipan secara manual dengan menggunakan umpan. Sembur pula tanaman dengan bancuhan bawang putih atau kopi. Sentiasa siram kebun pada waktu pagi dan pastikan kawasan sentiasa bersih. Hanya pendekatan yang menyeluruh, gabungan pencegahan, perangkap penghalang dan penghalau yang akan mewujudkan persekitaran yang terlalu tidak selesa untuk siput baring sehingga mereka memilih untuk mengelak kebun anda sama sekali. Kebun anda adalah kubu anda dan kini anda sudah memiliki semua pelan tindakan untuk mempertahankannya. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Jika ia bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang suka, like dan langgan subscribe saluran ini agar anda tidak terlepas tips baharu yang lain. Sekarang, soalan untuk anda. Apakah cara yang paling luar biasa atau sebaliknya
cara yang paling berkesan yang anda gunakan untuk melawan siput baring ini? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Mari kita bersama-sama mengumpul ensiklopedia lengkap untuk menewaskan perosak ini.